Pernah tak anda pandang sehelai daun dan terfikir, macam mana benda ni boleh cipta makanan sendiri hanya guna cahaya matahari? Hari ini, kita akan bedah siasat keajaiban alam ni. Ia bukan sekadar proses biologi biasa tau. Ia adalah kilang yang menggerakkan hampir semua kehidupan di planet bumi. Jom kita mulakan penerokaan kita tentang fotosintesis. Okey, ini plan kita. Mula-mula, kita akan tengok gambaran besar macam mana tumbuhan jadi sumber tenaga utama planet kita. Lepas tu, kita akan zoom masuk, seolah-olah kita ada mikroskop yang super canggih untuk intai apa yang berlaku dalam kilang hijau daun ni. Akhir sekali, kita akan zoom keluar balik untuk faham macam mana proses yang sangat kecil ni sebenarnya membentuk dunia kita. Dah sedia? Jom! Cuba fikir sejenak, haiwan, termasuklah kita, kena bergerak, kena cari makanan. Tapi tumbuhan, mereka ni ibarat chef terhebat di alam semula jadi. Saintis panggil mereka autotrof, yang bunyinya macam canggih, tapi maksudnya mudah je. Penyedia makanan sendiri. Mereka masak hidangan mereka guna bahan-bahan yang paling asas dan cara mereka buat tu memang luar biasa. Jadi, apa sebenarnya fotosintesis ni? Secara mudahnya, ia adalah satu proses magik di mana tumbuhan tangkap tenaga cahaya matahari, sesuatu yang kita tak boleh pegang pun, dan tukarkan ia jadi sesuatu yang fizikal, gula. Gula ni pula adalah tenaga yang boleh disimpan dan diguna. Ia macam menukar cahaya matahari menjadi bateri semula jadi yang boleh dicas semula. Sekarang ni, kita mungkin rasa benda ni pengetahuan biasa je kan? Tapi sebenarnya, misteri ni ambil masa beratus-ratus tahun untuk diselesaikan. Dulu, saintis macam Van Helmont fikir tumbuhan jadi besar sebab minum air je. Lepas tu, datang pula Priestley yang perasan tumbuhan ni keluarkan sejenis udara yang membolehkan kita bernafas. Setiap penemuan kecil ni macam sekeping puzzle yang akhirnya melengkapkan gambaran besar yang kita faham hari ni. Okey, sekarang jom kita pakai topi keselamatan kita dan masuk ke dalam kilang tu sendiri. Kita akan lihat betapa hebatnya rekaan sehelai daun di mana setiap bahagiannya dioptimumkan untuk kecekapan yang maksimum. Sehelai daun ni nampak je macam ringkas, tapi sebenarnya ia satu keajaiban kejuruteraan. Anggap ia sebagai panel solar hidup yang bukan sahaja pandai tangkap tenaga, tapi siap ada sistem paip dan pengudaraan sendiri. Canggih kan? Mari kita lihat keratan rentas daun ni. Kat bahagian atas, ada epidermis yang berfungsi macam tingkap kaca kilang bagi cahaya masuk. Di bawah pula, nampak tak lubang-lubang kecil yang dipanggil stoma? Itulah pintu masuk untuk bahan mentah utama, iaitu karbon dioksida. Di tengah-tengah ni, mesofil adalah lantai kilang yang paling sibuk. Dan xylem serta phloem pula adalah sistem pipe yang efisien, hantar air dan angkut produk yang dah siap. Tapi kita boleh pergi lebih dalam lagi. Jom kita zoom masuk, lebih kecil daripada sel, dan kita akan jumpa enjin sebenar kilang ni. Organel kecil di mana semua aksi berlaku. Inilah dia, kloroplas. Bayangkan ia macam sebuah bengkel yang ada dua bahagian. Pertama, kita ada timbunan tilakoid ni. Ini adalah panel-panel solar mikro yang tangkap tenaga cahaya. Kemudian, kita ada stroma, iaitu ruang kerja di sekelilingnya di mana tenaga yang ditangkap tadi digunakan untuk pasang molekul gula. Dua bahagian inilah pentas utama untuk dua fasa fotosintesis. Jadi, macam mana kilang ni beroperasi? Ia sebenarnya berjalan dalam dua shift yang berbeza tapi saling memerlukan. Mari kita lihat barisan pemasangan fotosintesis yang hebat ni. Jadual ni merumuskan semuanya dengan baik. Fikirkan tentang shift siang atau tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku di tilakoid. Ia guna cahaya matahari dan air untuk hasilkan dua benda penting, oksigen sebagai bahan buangan dan bateri bertenaga tinggi yang dipanggil ATP dan NADPH. Kemudian shift malam pula ambil alih. Tak semestinya berlaku waktu malam, tapi ia tak perlukan cahaya. Ia gula tenaga daripada bateri tadi untuk bina gula daripada karbon dioksida. Okey, jom kita ikut aliran tenaga ni. Langkah 1, cahaya matahari diserap. Langkah 2, tenaga tu digunakan untuk pecahkan molekul air dan inilah yang bebaskan oksigen yang kita sedut. Langkah 3, tenaga cahaya tadi sekarang disimpan dalam bateri kimia yang boleh dicas semula, iaitu ATP dan NADPH. Dan langkah 4, bateri-bateri ni kemudiannya digunakan dalam shift malam untuk bina gula. Ia satu aliran tenaga yang sangat kemas dan efisien.
Dan selepas semua proses yang rumit tu, semuanya boleh diringkaskan dalam satu persamaan yang cukup cantik ni. Ia memberitahu kita dengan 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air dan sedikit tenaga cahaya, tumbuhan boleh hasilkan 1 molekul gula untuk makanannya dan 6 molekul oksigen untuk kita bernafas. Hebat kan? Tapi kilang ni tak sentiasa beroperasi pada kelajuan penuh tau. Ada beberapa tombol kawalan dari persekitaran yang boleh lajukan atau perlahankan pengeluaran. Jom kita tengok apa dia faktor-faktor tu. Ini konsep yang sangat penting. Ia dipanggil faktor pengehat. Bayangkan anda cuba isi sebuah tong air yang salah satu papannya lebih pendek daripada yang lain. Tak kira berapa banyak air anda tuang, paras air tak akan pernah lebih tinggi daripada papan yang paling rendah tu. Samalah macam fotosintesis. Ia dihadkan oleh bahan mana yang paling sikit. Jadi, 3 tombol kawalan utama ialah keamatan cahaya, kepekatan karbon dioksida dan suhu. Kalau anda ada banyak cahaya dan suhu yang ngam, tapi tak cukup karbon dioksida, maka karbon dioksida itulah yang jadi bottleneck yang menyekat seluruh barisan pemasangan. Yang ni memang menarik. Anda mungkin fikir semua cahaya sama je. Tapi bagi tumbuhan, jawapannya tidak. Tengok graf ni. Klorofil, pigmen hijau tu, sangat suka serap cahaya merah dan biru. Tapi cahaya hijau, ia tak berapa minat. Sebaliknya, ia pantulkan balik cahaya hijau tu. Dan itulah sebabnya mata kita nampak tumbuhan tu warna hijau. Jadi sebenarnya, warna hijau tu adalah warna cahaya yang tumbuhan tak guna. Okey, kita dah faham macam mana kilang ni berfungsi. Sekarang, jom kita zoom keluar semula. Macam mana tumbuhan uruskan bajet tenaga hariannya dan apa kesannya pada kita semua. Ramai orang tak sedar benda ni, tapi tumbuhan sebenarnya buat 2 proses yang bertentangan. Fotosintesis ni macam memasak dan simpan makanan dalam peti sejuk, manakala respirasi pula macam buka peti sejuk dan makan makanan tu untuk dapatkan tenaga. Tumbuhan sentiasa buat kedua-duanya. Ia buat makanan bila ada cahaya dan guna makanan tu 24 jam sehari untuk terus hidup. Ini membawa kita kepada satu idea penting, titik pampasan. Anggap ia macam titik pulang modal kewangan untuk tumbuhan. Pada tahap cahaya ni, ia hasilkan tenaga cukup-cukup untuk bayar bil tenaganya sendiri. Tak ada lebih, tak ada kurang. Ia cuma bertahan, tapi tak membesar. Jadi kesimpulannya mudah je. Untuk buat apa-apa selain daripada terus hidup, macam untuk membesar, berbunga atau berbuah, tumbuhan tu kena buat untung. Kadar fotosintesisnya mesti lebih tinggi daripada kadar respirasinya. Keuntungan tenaga inilah kunci segalanya. Lebihan gula ni bukan sahaja bagi tumbuhan tu membesar, tapi ia juga jadi makanan untuk arnab yang makan tumbuhan tu, untuk helang yang makan arnab tu. Pendek kata, setiap hidangan yang pernah kita makan, semuanya bermula daripada keuntungan tenaga kecil ni. Dan jangan kita lupa tentang bahan buangan yang paling hebat tu. Oksigen yang kita sedut setiap saat ni sebenarnya adalah hasil sampingan daripada kilang semula jadi ni. Jadi, fotosintesis bukan saja bagi kita makanan. Ia juga cipta udara yang membolehkan kita hidup. Jadi, kita akhiri dengan soalan ni untuk anda renungkan. Proses ni dah menjaga keseimbangan planet kita selama berbilion-bilion tahun. Tapi sekarang, aktiviti manusia sedang mengubah keadaan. Apa agaknya akan jadi kalau kita ganggu keseimbangan kilang kehidupan yang paling asas di planet kita ni? Fikir-fikirkan.